Ayak. Thank you. Boh. Ya? Saya tengok rambut you panjang sangat lah. Saya tolong you gunting lah, free punya. Gunting rambut free? Boleh. Boh, minum air dulu. Terima kasih. Nah, belanja you makan kek. Terima kasih. Sekarang mula gunting lah. Okey. Sekarang dekat luar, kurang orang baik hati macam you Kat mana? Dekat luar, Boh, you rasa macam mana? cantik. Okey, bos. I cabut dulu lah. Okey. Aduh, bos. I sebut salah. Bos, I bayar je lah. Okey? Kejap. You simpan balik lah. Tadi saya suruh cakap free punya mah. Betul ke ni? Okey lah. Saya cabut dulu. Ini hari, saya nampak seorang gelandangan kutip sampah. So, saya tolong dia. Saya tengok rambut you panjang sangat lah. Saya tolong you gunting lah, free punya. Gunting rambut free? Boleh. Saya tengok muka dia, saya jadi kesian. So, saya bagi dia air untuk minum. Saya tengok muka dia macam banyak hari tak makan. So, saya belanja dia makan kek. Dia tersentuh hati, terus dia nangis. Saya tanya dia duduk mana. Dia cakap, Kat luar. memang kesian dia duduk kat luar. Masa dia nak balik, saya kasih dia RM50. Dia nangis lagi. 哎呦我的妈！